Okey geng, hari ni aku nak cerita sikit pasal masalah common yang berlaku dekat BMW M20. Contoh macam S10, S30 dan juga X5. Minyak hitam selalu hilang. Ramai owner kena macam ni. Tapi kalau tengok bawah kereta, semua kering, tak ada yang leaking. Tapi level minyak turun juga. Itu yang buat kita risau. Minyak cepat susut, kereta akan start rasa kurang power. Tekan minyak, kadang-kadang ada keluar asap biru dekat exhaust. Dan kadang-kadang kita boleh bau minyak terbakar. Top up minyak pun, tak lama lepas tu, naik warning balik. Selalunya, untuk enjin N20 ni, punca dia adalah tebur yang dah nazak. Mungkin sebab oil seal dia dah bocor. Jadi minyak masuk dalam intake, lepas tu terbakar dalam enjin. Itu yang minyak hilang, tapi lantai kat rumah kita bersih je. Tapi jangan lupa, kadang-kadang mungkin disebabkan oleh PCV valve dia yang rosak, ataupun valve seal yang dah haus. Paling kuat pun, piston ring dia dah jahanam. Cara nak settle dia, senang je. Janganlah asyik top up minyak. Kita check dulu betul-betul. Tengok dalam piping, ada minyak bertakung atau tak. Check tebur, ada free play atau tak. Dan kalau perlu buat compression test, kita akan buat compression test untuk check dia punya piston ring. Kalau confirm tebur, kita tukar tebur. Kemudian kita cuci intercooler tu dan kita check balik sekali oil line dia. Kalau ada masalah tersumbat, kita akan jumpa dulu. Jadi kalau korang ada masalah macam ni, minyak enjin selalu hilang, selalu kurang tapi tak tahu pergi mana, boleh je datang ke Transmatic Automotive, section yang belah Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Boleh datang, kita check dulu, kita cari punca sebenar dan kemudian baru kita decide apa kita nak buat. Jumpa lagi, bye-bye.